Apa tu? Mari saya terangkan apa itu pemanasan global. Kita semua boleh merasai cuaca semakin bahang. Tapi, apa punca semua ini? Kenapa kita rasa bumi kita macam demam? Rasanya kita tidak keseorangan dalam kerisauan ini. Majoriti orang risau tentang kenaikan suhu ini. Pemanasan global merupakan satu isu alam sekitar yang paling membimbangkan dunia pada masa ini. Pemanasan global merujuk kepada peningkatan suhu purata bumi secara beransur-ansur akibat pengumpulan gas rumah hijau di atmosfera. Manakala perubahan iklim adalah lebih besar merangkumi pemanasan global dan kesan lain seperti ribut, musim kemarau dan lain-lain. Punca daripada isu ini adalah kesan rumah kaca. Bayangkan rumah hijau adalah untuk menanam pokok. Cahaya dibenarkan masuk dan terperangkap untuk pokok hidup lebih subur. Proses semula jadi ini bagus untuk memastikan bumi cukup panas untuk kita diami. Masalahnya berlaku apabila proses ini menjadi lebih kuat. Semuanya bermula daripada matahari. Matahari membekalkan tenaga ke bumi dalam bentuk tenaga haba dan cahaya yang dikenali sebagai tenaga suria. Apabila tenaga suria sampai ke bumi, sebahagiannya diserap oleh permukaan bumi seperti tanah, laut dan tumbuhan. Namun, sebahagian tenaga lagi akan dipantulkan semula ke angkasa. Langkah pertama, tenaga matahari sampai ke bumi. Langkah kedua, permukaan bumi menyerap tenaga dan menjadi panas. Langkah ketiga, permukaan bumi akan melepaskan tenaga ke angkasa lepas. Langkah keempat, gas-gas tertentu bertindak sebagai span yang menyerap sebahagian haba, menghalang ia daripada keluar, ibarat selimut gergasi yang menahan haba keluar. Lagi tebal selimut, lagi banyak haba yang terperangkap, maka lagi panas bumi. Sebenarnya, apa punca pemanasan global ni? Punca pemanasan global ni banyak. Mari saya terangkan. Dua watak utama di sini adalah karbon dioksida CO2 dan metana CH4. CO2 datangnya daripada bahan pembakaran, bahan api di fosil seperti petrol dan arang batu. Metana pula datangnya daripada pertanian dan penternakan. Ramai yang tak tahu, walaupun metana tidak sebanyak CO2, tetapi kuasa menyerap haba metana adalah 25 kali lebih kuat daripada CO2. Jadi, ia adalah satu gas penting untuk kita kawal. Semuanya adalah berpunca daripada aktiviti seharian kita semua, seperti perindustrian, kereta yang kita pandu, pembaziran elektrik, penerbangan haram dan penternakan. Semua ini menyumbang kepada ketebalan selimut yang menyerap haba di bumi. Itu apa kesan pemanasan global untuk kita? Pemanasan global memberikan Kesannya adalah peningkatan suhu global. NASA merekodkan tahun 2023 adalah tahun yang paling panas. Kedua, ais di kutub mencair. Data menunjukkan peningkatan paras air laut sebanyak 21 hingga 24 cm. Fakta menunjukkan kenaikan ini berlaku dalam tempoh 2 dekad yang lalu. Apa yang kita boleh buat untuk bantu bumi kita? Sebenarnya, kita boleh menjadi wirabumi. Macam mana? Jom ikut saya. Yang pertama, jimatkan penggunaan air. Kedua, tanam pokok untuk menghidupkan bumi. Stop. Jimatkan penggunaan elektrik dan matikan switch ketika tidak digunakan.
sampah dalam tong sampah kita semula dan akhirkan sampah mengikut jenis. Videografi yang dihasilkan bertepatan dengan beberapa SDG. Pertama, SDG 13, Climate Action. Mendorong murid mengambil tindakan kecil yang memberi impak besar kepada alam sekitar. Kedua, SDG 12, Responsible Consumption and Production. Menggalakkan amalan 3R dan penggunaan sumber berhemah. Semua orang mengambil tindakan kecil. Kita dapat melindungi bumi kita untuk masa depan. Bye.